Okay guys, ada orang mesej aku suruh buat video pasal permohonan baharu. Okay, cara-cara nak mohon STR. Dan mungkin ada di antara korang mungkin tak tahu, ada yang tahu. Yang tahu tu tak apalah. Tapi aku ni jenis malas, aku nak tunjukkan macam ada efek-efek apa semua kan. Untuk tunjuk. Tapi aku tunjuk macam style aku lah. Ini pun sebenarnya ada dalam FAQ di website bantuantunai.hasil.gov.my. Okay, sebab aku bukan boleh buat permohonan pun. Kan? So, tapi macam mana pun aku akan tunjukkan satu persatu panduan pengguna kat luar sana untuk buat permohonan baharu STR 2026. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okey, jom kita tengok terus paparan FAQ ini. Dia ada tunjukkan gambar apa semua supaya korang nampaklah apa yang perlu korang lakukan step by step. Jom kita tengok. Okey, seperti mana yang aku maklumkan tadi, pergi ke website bantuantunai.hasil.gov.my. Lepas tu kau akan nampak, okey, grafik macam ni. Kau pergi kat bahagian permohonan baru. Dan selepas itu, sila klik butang ya teruskan untuk teruskan permohonan tanpa menggunakan My Digital ID. Atau klik butang permohonan dengan My Digital ID untuk meneruskan permohonan menggunakan Digital ID. So, kau boleh pilih antara satu sama lain. Tapi kalau macam korang ni ada digital ID, kau boleh pergi kat sini. Kalau tak ada, kau teruskan ni je. Okay? Dan seterusnya, paparan akan ke halaman permohonan baru. Jika permohonan baru, klik butang ya teruskan. Tapi bagi paparan kod My Digital ID ni, jika permohonan ni, dia akan keluar, okay, benda macam ni. Okay? Kau kena scan lah. So, macam mana pun. Okay. So, bila kau klik ya teruskan tadi, dia akan terus pada paparan ini. Ini yang pertama. Bahagian maklumat permohonan. Kau masukkan IC korang, buat semakan, dia akan keluarlah detail-detail korang kat situ. Dan kalau kau tengok kat sini, lengkapkan pemohon ruangan yang bertanda star. Okey, adalah mandatory. Mandatory ni adalah wajib. Korang letakkan. Okey, contoh nombor telefon korang, nombor telefon bimbit, rumah bimbit, lepas tu pekerjaan apa, pendapatan kasar bulanan, isi rumah, pemohon dan pasangan. Bila sebut pendapatan kasar ini adalah merupakan pendapatan tanpa ditolak dulu. Okey, so campur dengan pasangan korang. Itulah pendapatan kasar bulanan isi rumah. Okay, so sebab tu kalau dengar orang kata pendapatan isi rumah 2,500 ke 5,000, so bila kau dah campur dengan suami ke dengan isteri, dia mesti dalam amount itu sahaja. Itu yang maksudnya kategori yang layak dapat STR untuk isi rumah. Okay, dan status perkahwinan, kahwin, lepas tu tarikh perkahwinan, lepas tu alamat korang, postcode, bandar, negeri, nama bank, nombor akaun bank. Ini amat penting, korang jangan tersalah masuk nombor akaun bank. Okay, kalau tak, kau gagal kredit. Ini yang menyebabkan korang kena pergi ke BSN untuk buat proses penunaian. Okay, alamat email dan teruskan. So, bila dah teruskan, okay, seperti mana yang dia beritahu tadi, okay, isikan maklumat penuh dan tekan butang semak. Bila dah semak tadi, dia beritahu nanti sekiranya data tidak wujud. Ini yang aku cerita balik lah. Sekiranya data tidak wujud, sila hadir ke LHM berhampiran. Sekiranya pemohon telah wujud pada penggalan data STR 2005, paparan berikut akan dipaparkan. Wujud maklumat. Dia akan keluar bila korang tekan button semak ini. Okay? Kau kena tekan button semak ni, dia akan keluar paparan tu. Sorry, aku terlambat sikit. Lepas tu kau isilah macam biasa dan sebagainya. Okay? Bagi status perkahwinan, ini amat penting. Kahwin, cerai, kematian pasangan, bujang. Jika pilihan status perkahwinan adalah kahwin atau cerai atau kematian pasangan, isikan maklumat tarikh yang diperlukan. Ruangan tarikh ini merujuk kepada status perkahwinan. Jika kahwin, masukkan tarikh perkahwinan. Jika cerai, masukkan tarikh perceraian. Okay? Jika kematian pasangan, masukkan tarikh kematian pasangan. So, maksudnya di sini status di bahagian perkahwinan ini dia. Okay, bila status perkahwinan, tarikh masuk. Kalau kahwinan bila. Cerai, bila. Lepas tu apa lagi status? Kat sini. Okay, itu maksud dia. Dan seterusnya isi alamat menyurat ni apa semua aku dah bagi tahu tadi. Okay, so seterusnya maklumat pasangan. Ini amat penting. Okay, sekiranya korang memohon tiada pasangan, halaman seterusnya ialah halaman maklumat waris. Tetapi bagi korang yang memohon kategori isi rumah yang berkahwin, okay, halaman dia ini, maklumat pasangan.
Okay, harap kau faham. Okay, so kalau kat sini jenis pengenalan, okay, dan tapi kau tengok kat sini sekiranya jenis pengenalan pasangan merupakan MyKAS, sijil lahir, pasport, sila muat naik dokumen salinan pengenalan pasangan atau kemukakan ke pejabat hasil. Dia kata atau, maksudnya kau ada pilihan kau nak lakukan antara dua ini. Selewat-lewatnya 7 hari selepas permohonan dibuat bagi tujuan pemprosesan pemohon. Okay, so jenis pengenalan dan sebagainya ni kau semak. Okay, sekiranya dekat pengenalan lah. Dan nama dan sebagainya dan teruskan. Macam biasa. Okay, so apa lagi dekat sini? Dah tak ada. Okay, so maklumat anak sekiranya ada. Kalau tiada anak, abaikanlah. Okay, so kau masukkan, simpan, nanti dia akan update lah benda ni. Tapi bagi anak yang berumur 19 tahun dan ke atas, sila muat naik dokumen pengesahan pelajar atau sila kemukakan dokumen berkenaan ke pejabat. Okay, hasil penghampiran selewatnya 7 hari selepas permohonan dibuat bagi tujuan pemprosesan permohonan. So, kau boleh attach kat sini ataupun korang boleh, orang kata, pergi ke LSDM. Okay. Apa lagi tidak wujud? Okey, peringatan maklumat anda telah wujud sebagai pemohon atau pasangan di permohonan. Oleh itu tidak layak tambahan kelayakan anak. Okey. So dekat sini sekiranya ada dia bagi tahu kalau macam ada ni kan akan dipaparkan. Dia kata sekiranya anak ni ada permohonan lain, ini maksudnya bercerai lah sebagainya, anak tu jaga oleh ibu lain lah, mak bapak lain lah, pasangan lain, maksudnya dia akan keluar paparan macam tu lah. Okay, maksudnya dah register dulu. So, sila pilih status anak kandung, anak terhad kepada 5 orang bekerja, untuk diisi dan sebagainya. So, dokumen-dokumen sokongan ini yang kau perlu attachkan sekiranya anak sambung belajar dan sebagainya. Okay, macam mana dokumen sokongan ini, pengesahan serta perkahwinan, okay, kahwin cerai. Lepas tu, sila pastikan dokumen tidak punya ikatan laluan, sila pastikan dan sebagainya lah. So, kalau korang melibatkan dokumen-dokumen macam hampiran, anak sambung belajar ke, masuk je kat sini. Okay, at least diorang dapat terima file-file itu. Okay, so jenis dokumen, okay, ini yang perlu korang lakukan lah. Okay, so kalau macam korang nak hapuskan dokumen itu, tersalah masuk ke, dia ada button recycle bin ni, ada recycle sampah, kau boleh delete balik dan masukkan yang lain. Okay, maklumat waris ni amat penting bagi korang yang mana nanti korang nak buat tuntutan ke apa ke, SKK ke, lepas tu apa lagi tuntutan penunaian ke, benda ini amat penting. Okey, korang isi. Contohnya maklumat waris, anak korang ke, ada waris, okey, sama seperti anak pasangan, ibu atau bapa, anak, adik-beradik, cucu dan sebagainya. Okey, dan masukkan kad pengenalan dan sebagainya. Dan jenis pengenalan ni, kau masukkanlah sijil lahir ke dan sebagainya. Nombor pengenalan, korang pandai-pandai lah, korang tahu benda ni semua. Okay, cuma ni bahagian pengesahan ini, kau pastikan korang ikut apa yang dia bagi tahu kat sini, 6ZQUA. Kau kena ikut macam tu. Okay, lepas tu sahkan captcha, lepas tu teruskan. So, kau teruskan. Lepas tu kau sahkan diri korang kat sini. Okay, kau sahkan diri korang. Lepas tu terus hantar. Okey, dan hantar telah berjaya. Lepas tu STR ditujukan ke Malaysia. Lepas tu jika anda mahu mendaftar akaunnya, sila buktikan ya. Jika anda ingin cetak maklumat, itu sahaja. So harap korang faham. Sekiranya korang ada apa-apa kemusykilan, just komen saja. Mungkin ada rakan-rakan kita akan berjawab lah, okay, dengan respon-respon korang ataupun komen-komen korang itu. Dan insyaAllah sekiranya ada yang tiada dalam dalam video tu untuk korang tanya, of course aku akan jawab lah. Okay, itu saja perkongsian guys, sedikit sebanyak, okay, berkaitan dengan cara permohonan ini. Minta maaf, harap korang faham lah. Kalau tak faham pun, kau cek video lain lah baik. Aku Faizwan, Assalamualaikum.